Dah 2026 dah, masih lagi ada orang pasang aksesori Alphard Fire macam ni. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. Ok, hari ni kita ada Alphard Edge 30 customer dari Kelantan. Pemasangan item security dah settle. Sekarang kita nak proceed aksesori Android player dengan setup kamera 360 6 way. Apa kita dapat trace bila kita buka player dengan kamera 360 yang lama dia. Tengok kat sini kamera depan dia. Ini tak sepatutnya berlaku lah. Tengok ni, bila dia bypass kat sini, dia tak masuk dalam laluan getah ni. Ini risiko air boleh masuk. Sini ada banyak point wiring kat sini. Boleh buat wiring ni short kalau masa air hujan. Cuba kita buka. Ini wiring yang tak bertauliah lah kita panggil. Getah ni pun dah terkepit, boleh luka dan boleh menyebabkan short dekat body. Tunggu masa je ni. Lepas tu pula, bila dia dah lalu kat situ, tengok dia punya terdedah kat sini. Nampak sangat ni wiring tambahan. Lepas tu memang macam tu je. Dekat kita fokus dekat wiring yang ikut laluan original, tak akan menyebabkan masalah di masa akan datang. Untuk wiring kamera 360 6 way, ada 6 kamera. Kamera belakang pun akan lalu getah yang lebih kurang sama. Sebelum kita buat pemasangan tadi, kita detect yang belakang tu getah dia tak rapat. Suspek sebab klip dia mungkin dia pasang tak betul lah. Last dia pasang dashcam. Tapi sekarang saya boleh tunjuk dia dah betul kan. Sepatutnya macam ni lah, dia dah rapat lah. Bila tak rapat, menyebabkan masuk air kat sini. Bila masuk air boleh jadi bertakung kat bawah kompartmen lantai bawah ni. Kalau banjir orang cakap suruh check sunroof. Tapi setengah orang lupa yang benda ni pun boleh menyebabkan air bertakung kat. Pemasangan macam ni kurang ambil masa dalam 2 ke 3 jam berbanding dengan yang cincai yang kita jumpa first tadi. Yang tu sejam pun boleh siap. Tapi kualiti tak terjamin lah. Dekat sini kita fokus dekat kualiti over quantity. Benda ni foreman dengan technician je yang tahu. Kita nak maintain original looks ni bukan senang. Ini wiring tempat kita buat. Kita akan ikut balik laluan original. Tape setiap ni. Ni cantik dan kemas lah. Yang owner tahu dia nak apa yang barang dia pasang tu berfungsi. Lepas pasang tak ada masalah lah. Kalau bos nak pasang dashcam, Android player, roof monitor, PPMS, barang sound system, audio, bos pilih tempat yang macam mana? Komen kat bawah.